Yang ketiganya kubur duk panggil kita 3 kali sehari dia yak gapo kita. Dia kata ana baitut turab. Ana baitut turab. Aku ni rumah tanah. Sungguh kita tengok dah. Setelah kita meninggal dah demo gali lah. Gali. Duk tak berapa je. Demo usung kita pergi bubuh tempat demo gali tu. Sebab tu dia kata ana baitut turab. Aku ni rumah tanah. Rumah tanah. Kalulah mung saat ni tu nak jadi seni, ulama kata kena suruh buat amal-amal soleh. Bil a'mali solihat, dengan mengamalkan amal-amal soleh. Tak ada dah benda ni. Ni nak ya. Ya pusing kanan, pusing kiri pun supa ya. Sebab tu nak ayat kata hamba pesan pun lagu ni lah. Hak kita dengar baboli ke babo aliding ke dimakialah. Semua tu nak cari kesenengan selepas kita pejam mata. Amalan apa tak ada kira. Amalan itu merupakan amalan soleh. Amalan yang comel. Termasuknya amalan jariah. Sedekah jariah nak ayat tu. Ni ibu-ibu ayah-ayah ingat molek. Orang peheh nak ayat dia tukar lagi dengan nak beli daun rokok. Dia tukar lagi dengan nak beli wah petang, nak beli gotu beli goning. Siapa dia tu sosok makan lah hari ni kau nak beli tu. Kita buat khairat lah dulu. Bimai takutnya mati kai karet. Tengok dia sanggup tak makan hak dia nak makan. Pitih dia dah ada tu masuk khairat lagi. Kalau tak mati dia boleh makan apa dia nak beli saat ni tu. Kalau pergi mati dia susah. Dia duk gaduh dengan nak beli makan tak ada khairat dak. Lepas tu nak buat rena lagi dah tak ada dah lah aku duduk dalam kubur dah. Tu orang mikir siapa sedalai-dalainya amalan-amalan untuk nak bantu kita ke alam akhirat lagi ke datang. Tuhan pun duk cerita banyak dalam Quran. In ahsantum li anfusikum. Jika mu buat kebajikan, jika mu buat kebajikan, maka nascaya mu dapat kebajikan untuk diri kamu. Wa in asatum falaha. Kalau mu buat kejahatan dimakia juga. Mu buat jahat, mu boleh jahat. Jahat ni lah makan kepala mu nya. Kalau mu buat baik, maka mu boleh baik. Li anfusikum, bagi dirimu sendiri. Nak ayat kita boleh tupai apa kebaikan kita yang kita laku di dunia Allah ni. Sebab itulah kita orang Islam ni kenawi siapa fikir kepada tu. Lebih-lebih lagi kita berada di tahun baru ni. Ni nama tahun baru nak ayat kata. Kalau tahun baru ni kita cari perubahan kita hidup. Kita cari perubahan dalam kehidupan kita. Mana? Kita utama sekali bekal-bekal akhirat. Bekal akhirat ni nak ayat kata secara umum kebaikan gapo pun buatlah apa saja.